Jom jamak sikit. Warga Keluang, korang mesti kenal Kiss Shell Out kan? Sebab dari dulu sampai sekarang, Shell Out dia memang sedap, berbaloi dan rasa dia konsisten. So, hari ni adik-adik Jama datang ke Kiss Shell Out di Dorset Corner Keluang. Dan memang tak lengkap lah kalau tak cuba menu wajib mereka. Yang ni, kita orang makan Shell Out Original. Hanya RM45 je untuk 3 orang makan. Tapi kalau korang nak pilihan lain, ada juga preserve butter and full butter yang tak kurang padunya. Memang puas hati dengan portion dia. Yang bestnya, seafood dekat sini bukan biasa-biasa. Semua saiz puas hati, siap dengan udang, kupang, lala, ketam dan lengkap dengan sayur-sayuran dalam satu hidangan. Memang meriah dengan haiwan-haiwanan. Selain Shell Out, dekat sini pun ada macam-macam lagi menu. Macam ni, sotong sumber otai dengan rasa yang cukup padu. Harga cuma RM35 je. Lepas tu ada juga pari bakar yang lembut, berjus dan memang ngam kalau makan dengan nasi. And seafood dan ikan-ikan dekat sini memang fresh. Bestnya dekat sini bukan sekadar Shell Out je. Banyak lagi pilihan seafood yang korang boleh cuba. So, kalau korang tengah fikir nak makan seafood sedap dengan harga yang berbaloi, ajak family dan kawan-kawan datang ke Kiss Shell Out Dorset Corner Keluang sebab adik dah kat Jama approve.